Jabatan Penjara Malaysia mengesahkan seorang orang kena tuduh atau OKT meloloskan diri daripada kawalan polis selepas selesai prosiding perbicaraan di Mahkamah Shah Alam semalam. Menurut kenyataan Jabatan Penjara Malaysia, kejadian berkenaan berlaku kira-kira jam 8 malam di pekarangan penjara Sungai Buloh ketika proses penghantaran semula OKT warga Pakistan itu. Jabatan Penjara Malaysia dalam kenyataan sama memaklumkan pihaknya kini bekerjasama rapat dengan Polis Diraja Malaysia bagi mengesan dan menahan semula individu terbabit. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia menegaskan komitmen untuk memastikan keselamatan tahanan serta orang awam sentiasa terpelihara. Terdahulu, media Selangor melaporkan polis sedang giat memburu seorang tahanan yang berdepan kesalahan seksual terhadap kanak-kanak selepas meloloskan diri dari penjara Sungai Buloh semalam. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintenden Muhammad Hafiz Muhammad Nur, dilaporkan berkata suspek dikenali sebagai Muhammad Hassan, 24 tahun, seorang warga Pakistan. Lelaki itu berdepan pertuduhan di bawah Seksyen 377C Kanun Keseksaan serta 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 selain Seksyen 392 Kanun Keseksaan bagi kes rompakan dan kesalahan berkaitan imigresen. Orang awam yang mempunyai maklumat mengenai kedudukan suspek diminta menghubungi pegawai penyiasat di talian tertera atau lapor di mana-mana balai polis berhampiran.